Tapi kalau macam I nak lepak lah, tak boleh. You kena spend masa dengan I. Betul kau. Aku ada me time aku. Laki ni guys, aku terangkan kat korang Gen Z ni, dah lagi perempuan ke wanita ke luar sana kan, yang tengah mencari What up guys, welcome back to our Borak Gen Z. And for today episode, kita akan borak pasal relationship or relationship. Okay. So untuk hari ni tetamu kita ialah Atif dan juga Ayuni guys. Ada yang jadi mangsa, ada yang sudah berjaya dalam terms of relationship ni lah. So banyak persoalan yang kita akan bincangkan. Ada juga banyak soalan yang saya akan ajukan dekat diorang, dan saya pun akan bercerita juga pendapat saya, of course pendapat masing-masing. Macam contohlah, kita terus buka, saya tak nak delay, kita terus buka X berapa ramai. Wow. So mula-mula dah start dengan berapa ramai X Sangat laju kita punya Adam hari ni. Okay, so nak cakap pasal X berapa ramai kan, sejujurnya lah yang aku boleh reveal, dua orang je guys. Dua orang je. Dua orang je. Atif macam mana Atif? Tak ingat. Tak ingat ke tak boleh kira? Tak tahu Maksudnya lah. terlalu ramai tu kan? Tak ada terlalu ramai. Ada lah, cuma tak ada terlalu ramai. Takut cakap benda ni. Dia Takut balik rumah kena tak soal. nak. Okay, untuk pengetahuan korang, kita orang ni, saya dan Ayuni ni, kita orang masih single. Okay, Atif ialah orang yang berjaya. Dia lah insan yang dah berjaya dalam relationship ni guys. Okay, inilah orangnya. So apa-apa dia the master. Okay, dia master. Apa-apa tak nanti ada gitu. Tak master. tak master ke? Tak ada. Tak Maulana ya. Belum. Okay, kalau macam saya lah, saya sama je lah macam Yuni. Saya ada dua orang je Wow, betul ke? Confirm? Betul lah. Confirm saya dua orang. Kenapa muka saya macam ada apa-apa ke kat muka saya? Atau lempat ke? Tak ada Okay, dalam tempoh korang relay lah. Okay, relay korang yang pada saya dengan Yuni tak berjaya lagi. Okay, sebab tak ada yang tengah ongoing. Okay. Sekejap guys, macam mana dia tahu saya punya tak berjaya tu? Saya nak tahu, ada apa-apa personal, personal attack daripada mula ni? Waktu saya cakap Atif berjaya, dia tak nafi. Dia tak, aku berjaya juga. Dia tak yang tu. So saya baca body language lah Jangan marah. Okay. So apa momen paling red flag lah korang menghadap? Atif nak cerita dulu ke? Boleh. Momen paling red flag appreciate dengan respect lah. So semua orang tahu lah, kalau lelaki dalam relationship dia lebih cari someone yang appreciate dengan respect dia, betul lah. Betul. Saya setuju. So bila aku tak dapat that kind of respect dengan appreciation tu, so belah. Itu je apa yang aku buat. Yelah, kita tak nafi. Kalau aku sebagai lelaki pun, kalau itu maruah tau. Maruah. Bila kau rasa, aku faham perempuan pun of course lah, dia nak dihargai, dia nak dihormati. Tapi bila lelaki ni, korang mengharapkan kita orang ni yang provide segala benda. Untuk give and take dia, kita orang minta respect Respect dan memahami dan menghargai, cukup. Tapi kalau kau tak boleh nak bagi first thing first, respect, kau akan lost kita orang. Ini macam mana red flag, momen paling red flag pernah jadi dalam tempoh paling red 2 kali flag Aku rasa trust lah. Sebab tu lah, kalau nak kata pasal, kita cerita masuk pasal experience ni kan. Pasal trust ni tak kisah, aku rasa tak kisah kot individual, lelaki atau perempuan. Kalau pasal trust ni tak ada, hubungan tu pun aku rasa tak akan pergi mana-mana. Aku rasa trust tu memang antara benda yang penting lah dalam relationship. Contoh lah ni kadang-kadang bukan experience kita gak. Contoh kalau dia pun terlalu control kita, which is aku rasa sebab tak ada trust lah kan. Terlalu control, lepas tu asyik tanya je kita gimana ni. Kita nak buat benda apa-apa semua kita nak kena update dengan report. Aku rasa dah macam, dengan mak aku pun aku tak macam tu sangat. Kenapa dengan pasangan kita nak terlalu control each other? So aku rasa red flag ni bila kalau kurang trust tu dah. So kalau kau macam mana Adam? Aku kalau momen boleh red flag ialah kongkong lah. Aku tak boleh. Aku lelaki, aku memang bemeng pula memang tak suka dengan kongkong. Mesti kena sleep call Sleep call aku okey sleep call sebab itu momen untuk kita rehat and gone sama-sama. Tapi kalau macam I nak lepak lah, tak boleh. You kena spend masa dengan I. Betul kau. Aku ada me time aku. Laki ni guys, aku terangkan kat korang Gen Z ni, dah lagi perempuan ke wanita ke luar sana kan, yang tengah mencari
Jangan kongkong lelaki. Kau jangan suruh lelaki buat benda. Tak guys. Sebenarnya lelaki atau perempuan jangan kongkong. Ah, Sama je jangan kadang benda kongkong. ni individu bagi aku. It's not about gender. Betul. Ha. Jangan kongkong. Kau suka tak orang kurung kau? Aku tak suka. Yes. So, kita ni manusia ada hobi. Kita manusia ada me time. Kita ada hobi yang kita nak buat sendiri. Tempat pelepas kita. Memanglah kalau macam kau nak cari tempat bercerita partner kau, bolehlah pilihlah partner kau. Tapi kalau kau rasa partner kau tak faham kau mesti nak kawan-kawan kau pula. Macam tu. Kau kena tolak ansur lah dalam relay ni. Kalau kau nak simpan je, last-last ni mental health pun terganggu juga. Setuju? Tapi kalau macam kita tengok kan, Gen Z zaman sekarang ni, aku tengok dekat threads, banyak yang jenis screenshot, letak kan. Betul. Minta kena try, screenshot, orang yang try dia tu malukan dia. Itu apa? Itulah cakap pasal social media ni pun itulah unhealthy yang berlaku sekarang ni. Terutama aku rasa Gen Z lah juga kan. Penyebab ni kadang-kadang sebab sekarang zaman kita social media tu memang ada orang kata hari-harian kita pun apa-apa pun kita buat mesti nak update dekat social media kan. So kalau pasal in terms of relationship ni aku rasa memang ada bad dengan good dia. So bila benda tu tak jadi kan, relationship korang tak jadi, korang reveal lah benda buruk kan dalam social media. Itu pun dah jadi macam teruk lah. So social media tu dah jadi macam tempat toksik pula kan. Kau ada tak macam experience macam ni? Kau punya pendapat untuk Gen Z punya style relay diorang sekarang ni. Macam mana pendapat kau lah? Bagi aku relay diorang ni, kalau kata ada problem sekalipun, gaduh ke apa ke, janganlah letak dekat threads ke X ke apa sekalipun lah. So which is kau tunjuk yang partner kau punya bad side, and also kau tunjuk kau sendiri punya bad side. So which mean macam kau nak tunjuk yang kau ni tak berapa nak matang lah dalam relationship. So setuju. nampak buruk. Memang buruk. Sebab benda ni patutnya keep it hidden, privacy sebenarnya kan, untuk tunjuk. Bila aku kadang tengok orang post, kau tengok lama mat ni caption, lepas tu nanti ada orang reply komen yang dia sendiri post straight, tak ada siapa nak try saya ke. Tapi bila ada orang lelaki try, Duduk. lagi kan kau pergi malukan lelaki tu. Siapa nak try kau lepas tu? Kau sendiri yang trap diri kau. Fikirlah sebelum buat tu. Untuk Gen Z lah Okay, lepas tu yang banyaknya aku tengok kat threads ni, kahwin awal, kahwin lambat. Pendapat korang macam ni lah Kalau kahwin awal, kahwin awal lah. Kahwin awal so kita tanya Atif juga. Tapi tak sure lah dia ni in terms of kahwin awal atau kahwin lambat sebenarnya. Atik kahwin bila Tip? Bagi aku consider tak awal tak lambat lah, sebab aku dah set target kan, by 26 aku nak kahwin. So yes, aku kahwin masa umur aku 26. And bagi aku kahwin awal atau kahwin lambat ni tak salah. It's choice. Kau boleh pilih untuk kau kahwin awal kalau kau dah ready, ataupun kalau kau rasa tak ready, kau boleh kahwin lah umur kau 30 ke 35 ke, terpulang pada kau lah. Tapi persediaan sebelum kau masuk perkahwinan tu, kau betul-betul kena fikir betul-betul lah. And banyak je orang yang kahwin awal dah cerai apa semua kan. Dan yang kahwin lambat ni ada yang stay sampai ketua lah. So it depends on diri kau juga. Kan, pasal kahwin-kahwin ni kan, kahwin awal ni kan. Aku sejujurnya masih bujang lah, single kan. So nak cakap kahwin awal, kahwin lambat ni, aku rasa memang dah terlambat dah. So consider aku ni kira kahwin lambat lah. Cuma nak cakap, kalau kita nak cakap pasal jodoh ni kan, itu pun okay, dalam Islam memang dah ni, memang Allah dah tentukan semua kan. So pasal kahwin lambat dan kahwin awal ni, aku rasa okay je. Zaman sekarang aku rasa lagi ramai, kalau contoh perempuan kan. Perempuan pun dah banyak yang independent, lepas tu career woman lah kan. So aku rasa pasal kahwin, pasal jodoh ni semua aku okay kot sekarang ni. Cuma yelah kita kena lain sikit lah kalau mula-mula orang sekeliling kan nak cakap pasal lagi-lagi macam-macam kita kan. Tak kisah pun kalau nak buat jadi topik berbual. So kita layan je lah. So tak perlulah kita pun jadi terlalu defensif bila orang tanya kan. Mungkin kalau nak tutup mulut dia orang pun just cakap lah, makcik bila nak kahwin lagi. Macam tu je lah. Senang guys. Aku pernah makcik aku tanya raya. Tanya, bila nak kahwin ni? Bila nak kahwin? Aku cakap lah, tak tahu lagi. Saya kalau boleh
plan tak tahulah, mungkin kahwin, mungkin tak kahwin. Aku cakap, lepas tu tak boleh macam tu, kahwin ni kan sunnah Nabi dekat macam tu. Yelah, tu sudahlah pakcik ni poligami, sunnah Nabi juga kan. Sakit pula hati kau. Baru tertutup Tapi mulut aku ada diorang. ni lah, aku ada benda nak cerita dulu lah. Sebelum aku kahwin lah, like 2 tahun lepas lah, aku pergi kenduri member aku kan, dekat kampung aku lah. So, ada makcik ni aku tak sure. Entah mana datang, tiba-tiba lah kan meja ramai-ramai, aku duduk kat sini, adalah few member aku kan. Tiba dia tanya aku, ni kawan kau Cakap, kawan aku. Lepas tu, tanya aku, bila nak kahwin kan? Lepas tu aku tengok dia. Makcik boleh nampak saya ke? Oh, nah? Oh. Macam tu kau treat dia. Aku treat dia macam tu. Uish. Terus belah dia. Rasa dia kecut kot. Rasa memang kena cara yang macam tu lah. Masa dia belah tak jatuh ke heart attack ke tak ada? So far tak ada lah. Tapi kalau Risau, ada risau, mungkin risau. aku tak kat sini lah sekarang. Soalan ni penting, tapi aku rasa Atif lebih boleh jawab soalan ni sebab the question is, kalau kau nak kahwin, macam mana kau tahu she is the one or he is the one? Ni aku nak tahu. Aku nak tahu. Aku nak tanya dia macam juga mana kau ni. ukur benda tu? Betul. Susah Jawab soalan dia, ni. jawab. Okay lah. Kalau macam mana kau nak tahu she is the one, betul? Betul. Semua orang mungkin cara lain-lain lah. Cara kau lain, aku lain. Mungkin Yuni lain kan. Tapi cara aku, bila aku dah ada set aku punya kriteria. Kalau dia dah meet aku punya kriteria, aku akan tengok dia punya personality pula. So dia yang orang yang macam mana. So actually lebih pada kau kenal dia dulu lah sebelum kau decide nak kahwin tu lah. At least 6 months lah. Kau bagi 6 months, kau kenal, betul-betul kenal. Lepas tu kau rasa dia okay, personality okay, kriteria yang kau tetapkan tu pun dia meet kriteria tu, and kau tak payah fikir banyak, kahwin je. Faham. Bagus. Ini macam ni ni. Aku? Yelah, mana nak tahu. Saya belum kahwin guys. Tak tahulah kalau kau Okay. nampak macam, okay, Muhammad ni aku punya. Oh, ya? Bapak kan Rasa suka je, nampak je. artis. Dia aku punya. Oh, bila terfikir tu lain. Oh ya, tu lain. Tapi bila cakap pasal ni teringat dulu pernah lah ada satu moment time zaman, tak boleh reveal ni, jap. Zaman something lah, okay. PKP lah. Tak kisah. Tak. Tak Tak boleh, kisah. rasa tak boleh reveal guys benda ni. Okay, tapi aku pernah lah sebenarnya rasa yang he is the one tu. Aku rasa kelakar pula bila fikir balik. He is the one tu sebab aku rasa macam Atif cakap kot, dia dah macam meet kriteria apa yang aku nak. Okay, contoh lah, kita nak lelaki yang soleh lah, apalah semua kan. And yang paling penting untuk aku boleh jadi diri sendiri bila dengan dia. So bila dengan dia, aku boleh jadi diri sendiri lah. Tu lah lepas tu dia tik lah lelaki yang soleh ni semua. Act of service. So time tu kot aku rasa sebab bila aku tengok dia, aku rasa macam aku selesa dengan dia. Dia pun kena dengan kriteria yang aku nak. So aku rasa time tu lah aku rasa he's the one. Aku macam dah nampak future aku dengan dia time tu. Kelakar bila fikir balik sebabnya sekarang dengan orang lain. Tapi macam tu lah. Future tu hilang lah. Future tu aku rasa hilang. Macam tu lah. Tapi tu lah tu zaman cinta monyet kot guys. Tapi time tu aku dah rasa lah. Okay. Adam macam mana Adam? Adam pernah tak rasa like she is the one? Ada experience sebelum ni? Aku diam je masa unit experience sebab aku pernah adab kat apa yang dia adab ni. Ah. Terdiam kat Terimbau sikit relapse. Korang kan suka relapse kan, Gen Z betul tak? Aku pun terrelapse tadi. Tarik nafas panjang terasa detakan jantung tu miss one beat. Sebab beat tu semua pergi kat memori tadi. Aku tak nampak diorang tadi, aku nampak kenangan aku tadi. Wah. Anak-anak indie siut. Alex Adam, tengok sekarang ni. Saya tengok. Okay. Kalau macam aku lah, kalau aku rasa she's the one, yes of course dia buat hati aku happy. Dia tempat aku mengadu atau yelah kalau aku nak bermanja kan. Aku nampak garang tapi aku ada soft spot aku lah. Softy boy lah sebenarnya. Softy boy. Hati elevatif siut. Tak ada soft sangat. Tapi kalau manja tu, aku tak tunjuk kat orang lain lah. Mesti aku tunjuk kat dia sebab dia special kan. Sebab she is the one lah. Sebab I felt like she was the one. But she was not anymore. Macam tu lah. Tapi aku harap dia bagilah. Lepas tu pasal yang ni aku tak rasa Gen Z je, dia daripada millennial, bakal untuk alpha juga. Duit atau rupa?
Duit atau rupa kan? Dua-dua soalan penting. ni aku tak boleh jawab tu. Ya. Aku tak boleh jawab tu. Asal tu. Tapi sebenarnya duit atau rupa ni aku rasa dia lebih pada perempuan yang memilih. Betul. Laki tak kisah. Kau kerja awet aku kalau dia kerja McDonald ke, apa yang atau bakal lah kan. Aku tak ada awet pun. Kalau dia kerja McDonald ke, dia kerja cleaner ke, kalau dia meet kriteria aku, pandai jaga hati aku sayang je. Betul. Tapi kalau perempuan, nanti mak dia persoalkan. Betul. Macam mana ni? Itulah tu. Cleaner. Awak nak tidur store ke nanti dengan bakal husband? Macam tu nanti. Setuju. Sebenarnya itulah duit atau rupa ni mostlynya soalan ni susah untuk perempuan lah kot. Dia macam lelaki, Korang kalau dapat jawab lelaki yang mostly yang provider. So kalau perempuan mesti dia nak cari alah rupa tu sebenarnya letak tepi dulu. Sebenarnya kita nak yang sedap mata memandang lah. Macam tu. Sedap mata memandang guys. Tak kisahlah macam rupa dia macam mana. Kalau dia kena dengan kita tengok dia elok je kan. Boleh tengok hari-hari kan sampai kahwin. Okey je kan. So pasal duit ni pula. Sebab zaman sekarang ekonomi guys. Minyak apa lah semua tak kisahlah. Rumah lah apalah kereta kan. So aku rasa duit tu pun penting lah buat masa sekarang. Cuma ada orang kata kalau kita ni pun sanggup susah sama-sama kan. Sanggup susah sama-sama, senang sama-sama. So benda tu tak ada masalah pun. Untuk yang pilih duit ke rupa ke. Dia ikut korang lah, individu. Okay lah, quick question lah aku nak tanya. Okay. Okay, tadi kau cakap pasal duit kan? Ya. Pasal duit kan? Okay, kalau one day ditakdirkan kau ada partner, provider, Okay. memang best. Apa kau nak semua dia bagi. Alright. Tapi tiba-tiba dia jatuh. Okay. Adakah kau kat situ ataupun kau belah? Oh, maksudnya aku ni sanggup susah sama-sama ke tak dengan dia? Ha. Aku rasa as long as kita berbalik semula kepada perasaan aku kat dia juga kot. Sebab benda ni topik, okay lah, basically dia give and take and senang cerita orang selalu sebut 50-50 lah. Faham? So benda ni kalau tengok dekat thread, dekat mana-mana kan, ada orang yang setuju dengan 50-50, 70-30, 90-10. Ada orang yang macam, kenapa pula aku nak kena 50-50? Mak aku besarkan aku, bagi aku semua benda, tiba-tiba ajak aku hidup susah. So apa pendapat kau? Aku rasa lah personally, as long as kalau ada effort juga daripada lelaki tu yang dia nak ubah hidup dia jadi lebih better, and aku pun akan support lah dia sama-sama. Kalau aku nampak dia nak berubah, okay memang dia pernah jatuh. Kita of course lah dalam bisnes ke, dalam kerja ke apa, dalam hidup kita mesti pernah berjaya, ada gagal juga kan. So aku rasa kalau dia ada sikap itulah nak berubah macam aku cakap kan, nak jadi lebih better. Lepas tu dia tahu pula dia ada partner ke atau family untuk dia jaga kan. So aku akan support dia lah, always support dia. Itulah bagi aku. Faham. Dia, aku sukalah kalau macam ada orang tanya kan, perempuan lah, mesti perempuan dia akan keluarkan statement, kenapa aku nak kena hidup susah dengan kau lah, family aku bagi aku cukup makan semua kan. Kau kena beza. Family, kau ialah tanggungjawab kepada family kau. Untuk couple, dah lah haram. Lepas tu, kau nak dipertanggungjawabkan. Apa benda? Kau minta apa sebenarnya ni? Kau kena fikirlah. Tanggungjawab, kau nak hidup kaya nanti, kau nak relate miskin, go through hard life, itu masa dia. Supaya lelaki ni, dia nak provide, dia tak ada guna provide untuk masa release sekarang. Tak boleh lah nak provide, manja-manja sikit boleh lah. Tapi kalau kau nak fullest, okay, kau nak kasut baju semua, makan semua, nak full, kau keluar lah daripada rumah mak kau. Kau cari rumah baru, macam tu. Bagi aku senang cerita kalau kau nak lifestyle kau memang dah high kan, high demand je tu kan. Kau cari memang boyfriend yang macam tu juga, which is ada duit untuk bagi kau kesenangan tu. Tapi kalau kau rasa memang kau nampak dia jenis yang cukup-cukup makan, tapi still boleh belanja untuk kau, so kau pilih juga lelaki macam tu lah. Tengok jugalah apa yang korang nak. So tak adalah korang macam rasa terbeban bila dia tak boleh bagi apa yang kau nak. Terasa senang apa. je guys. Jangan letak high expectation lah sebenarnya. Betul. Okay. Kau kata kenal pasangan, mana kau tahulah dia kerja apa, kau tahu pendapatan dia berapa. Lelaki akan share benda ni dengan orang dia sayang. Betul. Okay. Jadi jangan over the limit lah. Lelaki ni kalau dia susah, dia beritahu kau susah, saya tengah susah sekarang ni. Sebenarnya tak pun. Dia tengah saving something untuk surprise kau. Tapi kalau kau tak hati sabar, kau rugi lah sebenarnya. Betul. Okay. Next ialah, okay.
ada satu isu perkahwinan ni which is isu benda-benda bodoh lah aku boleh cakap. Contoh, dah kahwin harmoni tapi sebab cara picit ubat gigi pun boleh cerai. Faham tak? Tu betul. Itu apa hal sebenarnya tu? Apa hal sebenarnya ni? Picit Sana. ubat gigi. Picit ubat gigi, ada orang suka picit dari bawah, ada orang suka Faham, picit faham. tengah-tengah. Cara Benda tu kita boleh- berbeza lah kan. Benda tu boleh trigger satu emotion yang Ya. kau ni tak ngam dengan aku nak cerai. Benda-benda bodoh, sumpah. Bagi aku benda ni tak matang lah. Ya ke tu? Tak matang. Sebab apa? Masalah dia bukannya masalah yang besar sangat pun pasal picit ubat gigi je. Kalau kau tak suka dia picit macam tu, kau belikan lagi satu ubat gigi, bagi dia picit sendiri. Kau pakai picit kau punya. Kan settle masalah tu. Tak payah share. Takkanlah sebab picit ubat gigi kau nak bercerai, kau dah penat-penat simpan duit bertahun-tahun, dah kahwin, dah ada anak, tiba-tiba sebab ubat gigi kau cerai. Kau Dia- kalah dengan ubat gigi tu sebenarnya. Yang penting communicate lah kan. Communicate, Takkan macam communicate lah. benda kecil yang kau boleh. Dulu time bercinta okey pula kan. Betul. Cakap pasal benda-benda kecil. Mestilah time bercinta pun kita ada gaduh kan. Betul? So kenapa lepas kahwin benda tu susah pula? Macam tu. Betul? Tapi memang aku pernah dengar lah bila sebelum kahwin lain kan sikap dia kan. Selepas kahwin baru kita tahu true colour kan. Cuma bagi aku communication lah kan penting. Sangat-sangat penting lah. Even time relate, time kahwin lagi lah penting. Macam Atif cakap lah, bagi masa 6 bulan ni tip kan. Sebab aku ada baca Betul. juga psikologi punya facts. Kalau kau nak kenal orang tu, dia akan tunjuk true colours dia lepas 6 bulan. Betul. Okay, itu antara benda yang betul juga sebenarnya. Sebab bukanlah aku cuba buka hati untuk kenal orang, tapi yelah kita kenal orang, networking kan. Kadang-kadang awal-awal ni nampak macam okey, semangat. Lepas 6 bulan kan, tiba-tiba nampak pemalas, nampak tahap pengotor dia macam mana. Bukan dalam hubungan je, dalam kawan-kawan. Kau kenal kawan-kawan pun ada je macam ni. Makin lama makin, sebab dia datangnya selesa. Datang selesa dia tunjuk lah true colours dia. Yang tu datang masalah jugalah kadang-kadang. Satu lagi pasal Gen Z ni yang aku banyak dapat exposure ataupun aku sendiri yang baca dekat thread TikTok semua ni. Kau pernah nampak satu trend yang apa ni? Bukan kita kawan je ke? Dan ku bisikan. Galau lirik dia. galau. Mahal ini play. Maksud dia kat sini, Gen Z kebanyakan Gen Z ni kau lebih selesa untuk dalam status kawan. Tapi kenapa kau takut untuk declare je? Being lebih daripada tu lah. Kau takut komitmen ke? Kau takut nak main dating apps ke? Macam mana? Sebab dekat sini akan ada salah satu benda which is kau bagi orang fake hope. Betul. Kau keep dia. Awak janganlah tinggalkan saya ni kan. Dan Daripada- bila lelaki ni confess kan, kita kan kawan. Lebih kepada macam situationship Kalau aku boleh ada bom dalam badan aku meletup sendiri. Situationship sebenarnya. Situationship kan orang panggil. Situationship. Aduh. Situationship ni HTS tahu lah. Boleh jadi juga. Boleh Dia jadi macam HTS. Kau HTS tu kata apa? hubungan tanpa status tu. Oh. Tu pun banyak jadi kan. Macam korang berkawan. Kadang-kadang lebih pun daripada kawan. Tapi korang tak ada pun commit cakap pasal kita sebenarnya boyfriend girlfriend macam tu kan. Tapi korang just hari-harian tu macam wish morning. Nampak macam satu relay lah. Padahal tak pun. Tak declare lah orang kata kan. Tapi Aku rasa kalau orang-orang yang macam ni kan, yang macam stay in situationship for a long time lah, I mean like setahun ke apa kan, dia lebih macam mana nak cakap, dia tak nak commit sebenarnya. Oh ya. Sebab bila kau in relationship kau kena commit. Betul. Kau partner kau kena commit. Kalau ada apa-apa problem ke, sama-sama settle apa semua kan. So dia tak nak benda tu, and dia cuma nak, bagi aku rasa dia nak benda-benda yang indah aje. Betul. Dia tak nak benda-benda yang reality yang susah ni, dia tak nak. Dia tak nak tengok, dia tak nak. Ada depan mata dia. Tak nak dengar pun kan. Tak nak dengar pun. Betul. Macam tu lah. Faham. Betul juga. Tu lah bila hubungan ni HTS, situationship tu yang tak best tu. Bila kita nak marah dia, Sedar kau bukan pula aku kan. punya, kita bukan each other punya kan. So jadi tak bagus lah sebenarnya benda-benda HTS lah apalah. Orang kata apa, cinta platonik lah apalah, tak tahu Itu lah apa kan. pula? Cinta apa? Kejap cinta Peta- platonik. Bukan. Itu lain. Bukan apa? Itu macam Tahu Pentatonik. Rever tu, Itu rever. bukan. So macam cinta platonik ni aku rasa rasanya dia macam hubungan lelaki dengan perempuan tapi pun tak ada apa-apa, dia berkawan. Tapi dia macam ada intense punya romance tu, perasaan tu. Macam tu. Tapi korang aku tak ada apa-apa pun. Aku rasa kalau salah korang bagi tahu
Macam tu. Ada yang sampai tahap flirting kan? Ya, itu betul. Flirting Itu lah. Aku rasa dah. lebih pada tu pun ada tu. Tak ada apa-apa. Lebih daripada tu. Tapi Cuma still tak nak lah. In commitment tu lah. Itu yang tak Parah. bagus lah. Benda-benda tu. Dia beza tau. Contoh macam STS dengan tak apa kita kawan je tapi sebenarnya kita kawan sampai kahwin. Dia ada bila kau niat dia back to niat juga. Kalau Itu kau comel lah. Itu dia, comel. macam mana kita kawan sampai kahwin? Ni salah seorang kahwin ke ataupun dua orang kahwin tak, ke ataupun dia yang akan Dua-dua kahwin. kahwin. Yang tu kalau niat tu dua-dua pasangan dapat komit ataupun aku dengan benda tu, aku rasa that's okay. Betul? Ada orang kentut ke? Tu punya apa Kru? Kru? Kru ke? Oh, kursi-kursi. Okay. Dia benda ni aku rasa lebih kepada macam mana dia kalau kawan sampai kahwin which mean dua-dua set goals towards satu goals yang sama. So which is good lah, bagus lah. Tapi yang kalau tak ada goals just nak seronok-seronok have fun, main-main kan. Itu empty lah. empty lah. Rugi lah, Empty rugi. promises. Sakit lah Kita kan, apa? Kita kawan je ke? Kita Apa? Kita bukan kawan je ke? Kita bukan kawan je ke? Dan ku Bising. Itu memang famous lah sekarang. dok. Aku rasa memang Gen Z ni banyak situationship. Berbanding real. Sebabnya zaman sekarang ni kadang-kadang kita nak skandal-skandal je, nak seronok-seronok je, nak rasa ada kasih sayang tu. Ni contoh Kenapa situationship. contoh? Nak skandal-skandal. Betul. Nak kasih sayang. Nak slip call je. Teman-teman. Nak teman-teman. Mandi jangan video call tu jangan, tu jangan. Macam berarti ni. Bahaya siap. Tapi selalu orang yang single ni lah bagi pendapat aku. Yang single tu tengah hari dia okey. Pagi sampai tengah hari petang okey. Biar Malam guys, mula lah kita. Gamon. Gamon guys. Encin gamon mod. Sedih. Also hashtag orang single je tahu. Benda ni. Hashtag orang yang masih tak boleh move on. Uish. Dah masih single. Tapi bukan macam tu je. Ada orang relay pun. Dia pakai orang untuk lupakan Lala gagal. Ya, itu dia sumpah. gagal dua benda. Itu sumpah tak bagus. Dia gagal move on dan dia gagal menghargai orang yang ada dengan dia. Ya Betul. Allah, tak boleh guys. Apa Azrul panggil benda tu? Rebound. 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 Tahu tak rebound tahu? Tahu aku Dia Mesti aku menggunakan orang Menggunakan, untuk betul. dia move on. Sebab tu aku kena cakap lah. Aku kena cakap kat someone lah. Kalau nak cari pengganti tu, kalau nak cari orang tu jangan cari pengganti tapi cari orang baru. So korang tak adalah rasa macam korang nak cari orang yang sama dengan orang tu. Betul. Kau nak kenal personality yang Ya. baru. Kenapa korang nak cari orang yang sama? Yang penting orang baru tu kau takkan nampak masa lalu kau dekat orang baru. Betul, Itu itu maknanya tak- kau masih belum gerak. Tak elok guys, tak elok. So korang menggunakan orang yang baru tu untuk korang melupakan masa silam yang lepas tu korang nak bandingkan orang yang baru tu dengan orang yang lama. Memang korang akan ada gaduh macam tu. Ni yang paling menyampah ni yang sampai bandingkan ex. Aduh, hai. Jangan compare Masalah lah. dia ni. Jangan compare. Jangan Sebab compare. bila kau compare, kau akan tunjuk yang diri kau ni tak appreciate orang tu. Sebab betul. setiap orang tak sama. Kalau semua orang sama, maknanya aku sama dengan si R lah macam tu lah. Wish. Tapi tak lah sebab setiap orang lain-lain. So ada masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. So just appreciate, terima partner punya flaws kan semua kan nak. So kena belajar lah kan. Relationship korang memang akan harmoni lah. Bagi aku kau kena, selepas contoh lah kalau kau break kan, mestilah ada masa yang kau nak recover, kau nak move on kan. Kau kena bagi masa kat diri kau dulu. Selalunya, pasal dia tu dah lepas, kau janganlah contact dia. Kalau boleh, the best is kau block all the access untuk kau nampak ex kau. Tu like the better one lah. Lepas tu jangan simpan gambar, apa-apa yang barang. Aku rasa tu yang terbaik untuk kau move on and then kau bagi masa kat diri kau. Kau cari lah, kau jadi better lah. So barulah kau Upgrade boleh. diri lah. Yes, upgrade diri. Barulah kau boleh cari orang yang baru. So time tu aku rasa kau pun dah bersedia untuk new relationship. Tu baru healthy lah bagi aku. Aku mampu cakap je lah tapi tu aku harap aku Nak buat tak boleh kan. Yelah, it's okay. Nasihatkan diri, it's okay. It's Ya, kita memang pandai nasihatkan orang kan. Kita the best relationship doctor is the broken one. Yes. Betul? Kita adalah coach. Coach yang gagal untuk Coach coach yang diri sendiri. gagal. Itu sebab kita bukan player, kita duduk tepi. Yeah. Manager bang. Tak tahulah bila nak jadi player kan. Tahulah. Jangan jadi player lah. Itu player. Double itu meaning player. tu. Okay. Lagi satu bab-bab ni, talking stage.
Berapa lama sebenarnya talking stage ni? Talking stage Dia ukur Stage. pada apa sebenarnya? Aku pun tak sure sebenarnya konsep of talking stage tu macam mana kan. Tapi mungkinlah ada certain orang dia set kot, aku nak kenal dia for 1 to 2 months baru aku decide aku nak teruskan ke tak. Mungkin talking stage within that months That tu. period lah. That period lah yang 1 ke 2 bulan yang dia set tu as a talking stage. So untuk dia kenal. Kalau dia okay, dia suka, mungkin dia akan go deeper lah. Dia macam depends on orang tu juga kan. Dia macam tak adalah orang kata, kau kena talking stage contoh 3 bulan. Dah macam probation kerja pula kan. Dia macam tak ada istilah kau basic kena lah. tu. Dia ikut diri kau. Kalau kau rasa macam okay, aku rasa dah boleh move to the next step kan. So aku rasa yang penting tu lah. Lepas tu korang kena sama-sama lah. Kau dengan yang kau nak kenal tu kena sama-sama macam okay, mungkin kita dah boleh next. Ni dah bukan talking stage dah. Next step lah. Apa-apa. Ada setengah orang mungkin talking stage dia lama sikit, setengah orang kejap je mungkin 2-3 hari. Betul? Dia dah selesa, dia dah 2-3 rasa hari. okey, dia dah Cepat betul. fikir. Ada orang macam tu. Tu dah bersedia kot aku rasa. Ada orang tak ada talking stage, terus kahwin. Itu ada orang macam Cuma dia takap basah ke apa tu? Bukan. Bukan. Tak, itu Itu pun salah desperate satu ke juga. apa? Tapi ada bukanlah dia desperate, cuma dia macam setahu aku lah, aku pun pernah nampak orang yang tak pernah kenal each other. Tapi mungkin mak ayah dia set ke apa kan, so dia orang terus kahwin. So in the meantime dia orang learn each other lah lepas kahwin tu. Ada orang macam tu. Faham? Rasa kalau yang penting dah bersedia, kau dah ready nak commit je kan. Betul. Betul lagi pasal kahwin kan. So okay je. Nak cakap pasal bersedia ni pun agak susah lah. In terms of bersedia tu, besar tanggungjawab nanti kat diri kita, isteri, lepas tu soon anak kan. Banyak So, faktor lah nak kena fikir. Betul. Tapi kalau korang sama-sama pasangan tu dah rasa macam okay, we are ready. So go for it lah kan. Lepas tu, pikul lah tanggungjawab tu betul-betul. Janganlah sebab ubat gigi je korang gaduh. Tu parah tu. Oh ya kak. Ni pun antara topik-topik yang orang selalu cakap. Love language. Love language ataupun lifestyle. Okay. Kita tanya dulu love language masing-masing. Kita bagi kita tengok Okay, dulu. ni love language kita kat orang tu ke kita nak orang tu buat kat kita? Yang mana? Oh, beza Mostly ke? Beza. Maksudnya Sebab contoh setiap orang love language tak sama. Betul. Mungkin kau dekat partner kau lain. betul. Bakar. Okay. Mungkin Amin, partner amin, kau amin, dekat amin. kau lain. Okay, jap. Okay, aku dah faham dah. Okay, jawab lu. Ini. Okay. Kita boleh terangkan dua-dua lah kot. Okay, Okay. contoh kalau love language ni kan ada 5. 5 kot tak silap aku. Physical touch, Okay. quality time, words of affirmation, giving gift. Yang last apa? Apa kru? Lagi satu. Time. Tak, aku pun tak Okay. ingat lah kan. Aku rasa ayat tu je kot, 4 kot. 4 ke 5. Bukan 5. Try check Google. Aku tengok jap. Quality time, Rasa 5. physical touch, words of affirmation. Okay, lagi satu dah ingat. Act of service. okay. Service. So macam kalau aku, love language aku dekat orang yang aku suka, aku rasa kalau orang yang aku suka mungkin boleh nampak nanti. Kalau yang tengok dalam podcast ni lah. Uish. Jadi kat viewer boh. Oi. Nak. Mana send lah link kat. Nanti aku send. Janganlah send maksud kau bagi hint. Ya nanti. Lepas tu, Okay. okay, kalau aku dekat orang tu, first aku rasa aku akan banyak act of service kot. Selalu mostly act of service ni lelaki lah bagi aku. Tapi tak tahu kenapa aku suka act of service dekat partner aku. Macam giving gift semua aku rasa tu pun bolehlah selari. Tapi yang first tu aku suka act of service, lagi satu quality time. Physical touch tu nanti je lah kan. Tapi dua tu lah kalau aku dekat partner. Kalau partner aku kat aku pun aku rasa aku nak benda yang lebih kurang sama lah. Act of service dengan quality time. So bagi aku penting lah untuk quality time. Sebab kalau tak, bila kau nak dating semua kan. Tak adalah dating tu kerap sangat-sangat. Tapi at least kalau call ke message pun tu pun aku rasa dah quality time juga. Yang penting dia sudi nak luangkan masa dengan aku. Faham. Bukan terpaksa Yeah, apa. Tak ada okay. mengeluh ke masa call. Dia sendiri lah, dia sendiri yang nak. Benda ni natural lah kan. Kalau kita dah sayang orang tu, mestilah kita akan buat benda tu kan. Untuk dia. Faham. Kau tip macam mana tu? So kalau aku kalau towards partner aku, aku banyak bagi macam apa tadi act of service lagi apa benda Quality dia? time. Quality time. Physical touch, words of affirmation dengan giving gift. receiving gift. Receiving Betul. gift lah. So
Aku untuk wife aku, especially wife aku, aku banyak bagi quality time. Apa tadi? Giving gift giving gift ada, tapi tak adalah macam banyak sangat lah. Tapi ada lah. Ada juga aku bagi physical touch lah. Aku banyak bagi. Sebab yalah, sometimes kau punya partner ataupun wife kau kenal dia macam mana. Mungkin dia orang yang happy go lucky, mungkin dia orang yang fragile, mungkin orang yang senang terasa ke apa kan, fragile lah. So kadang physical touch tu dapat tenangkan dia. Betul. Aku setuju dengan benda tu. Itu pun dalam apa? Benda bukan dia dalam psikologi ada, dalam counselling pun ada benda ni sebenarnya. Betul. Sentuhan tu lah orang kata. Boleh menenangkan. Dalam dengan kawan pun, kalau kau nampak orang tengah nangis, kau pegang bahu dia, dia akan lost kejap. Betul. Dia akan found Dia akan snap back. Faham? Dia sedar Warm sikit. tu lah, rasa warm tu. Sebab kau ada aura kau ada energy kau. Yeah. Dia change the energy. So Adam macam mana love language tu? Aku lah. Adam tak Kita jawab kembali lagi, depan ni. Okay, kalau macam aku lah dia tadi ada towards partner dengan aku apa aku Betul. nak. Okay, aku rasa aku simple je. Sebab aku pun tak faham sangat benda ni sebenarnya. Tapi kalau akulah, kalau apa yang aku nak bagi kat partner aku, of course lah quality time. Quality time, spend masa dia, nak buat dia happy. Cuma aku memang gagal bagi hadiah. Aku tak tahu kenapa. Maybe sebab aku tak pandai buat hadiah. Aku kalau dah beli daripada Shopee, aku bagi dia macam tu je. Tapi cakap pasal hadiah kan, aku dulu macam kau. Aku tak pandai sangat nak bagi-bagi hadiah ni lah, nak membalut lah, apa benda lah kan. Tapi time to time, aku belajar benda tu kan. Aku tengok at least lah, kalau kata kau tak bagi hadiah mahal pun kan, kau start benda kecil-kecil je, simple kan. Betul. Start, mungkin kau beli barang Shopee apa tak, hadiah mungkin gift box ke apa kan. Mungkin lepas kau kahwin, kau bagi hadiah wife kau handbag ke apa benda kan. So time to time aku belajar benda tu. Aku tak reti sebenarnya dulu bagi hadiah ayam apa macam kau nak tulis kat kad ke apa betul, kan. betul. Grammar dengan DIY punya. dengan grammar ke laut kalau kau tulis kan. Faham. So tak apalah, instead of kalau kau tak tulis sekali pun kau bagi hadiah tu. Benda kecil pula apa. Kalau aku dulu masa relay aku tak suka teks dekat message. Okay. Aku tak suka kalau aku So nak kau wish bukan something. words of affirmation Bukan. ni? Aku words of affirmation aku rasa. Sebab apa yang aku tulis aku akan tulis kat surat. Pakai tulisan tangan dan aku akan post. Klasik. Aku suka classic way. Okay, Betul. tu Tak pakai words burung of lah. affirmation. Pakai post lah. Aku suka benda tu. Sebab kau nampak kau luang masa. Betul. Masa kau, effort kau, tenaga Klasik kau. lah benda tu. Aku suka benda tu. Benda tu sangat sweet. Kalau aku dapat benda tu pun, sebab aku nak dapat, which is from Arwah Amir, kawan aku. Dia bukan daripada message ke apa, dia tinggal kau macam surat sebelum dia meninggal. Aku hilang dia lama. Wasiat lah. Dia nak cakap wasiat ke pun, tapi katakan last words from dia lah. Yelah. Sebab aku tak tahu dia meninggal. Dia my first best friend lah. Tiba-tiba dia meninggal. And aku dapat surat tu daripada dia. Dari situ aku belajar. Betapa bahaganya tulisan. Betul. Macam tu. Instead of kau type, lepas tu macam wish card lah. Tapi ni orang kata Tulis tu handwritten. effort lah. Betul. Lagi Wish, tapi satu betul. kalau apa yang aku harapkan pun daripada mungkin physical touch lah. Sebab aku nak kena garu kat aku kata sikit. Nak garu sikit. Risau Sebelum tidur. Kadang aku tidur cangkung ke tu macam nak. Tidur lah aku macam tu je. Selesa mat orang garu. Kan lah tak garu kepala. Wah sedap. Itu ke physical touch macam tu lah kan. Macam mana kau tidur cangkung? Cangkung lah bersila. Aku kadang macam ni atas katil. Macam tu. Tidur macam tu. Ada orang garu lah kan. Sedap benda tu. Ya, itu lah physical touch kan. Asal ada touch lah kan. Betul. Urut kaki ke. Itu. Penting weh urut, physical apa touch semua. penting. Touch, physical touch tu penting. Dia a bit massage lah. Itu pada aku dah, sebab aku dah kerja seharian. Betul. Aku dah kerja seharian. Kau penat kan, kau letih. Tapi kalau wife aku minta benda sama, of course aku akan bagi. Ya, sama-sama lah kan. Aku lebih suka dia menyarap and then macam video AI tu lompat. Daripada atas tu, lepas tu turun lah. Lepas tu balik. Itu style shoot. Keganasan. WWE tu. Tapi ada juga kan love language yang suka gore, benda-benda ganas je. Aku tak faham ada. shoot dia tu. Ada Kena yang relate lah. yang atas katil tu dia pasang ring weh. Oi, Sebelum macam sangka tidur. baby tu. Tak.
macam WWE. Uish. Sebelum tidur bertumbuk dulu. Oh, baik. bergayut. Ya, itu. Seram aku, tak nak aku kahwin. Macam lain. Kalau wife aku yang macam tu, aku tunjuk surat cerai, baik. Yang lompat. Cerai kan? Yang tu. Tunggu otak dia. Aduh. Okay. Lagi satu, pendapat korang kau lebih prefer untuk tunjuk pasangan korang dekat social media ataupun tak? Bagi aku tak ada isu pun benda tu. Boleh je kau nak tunjuk. And aku sendiri pun ada juga post pasal wife aku dekat macam IG ke WhatsApp ke apa kan. Ada je. So bagi aku benda tu is not a big deal lah. Bukan benda-benda yang okey je, tak ada masalah pun. Mungkin ada orang dia hide lah. Dia hide, mungkin dia tak. Aku tak tahu lah benda ni, aku pernah juga nampak orang yang dia hide as alasan dia tak nak berkongsi dengan orang. Aku fikir juga. Maksud aku kau tak nak tunjuk yang kau tak nak share wife kau tu dekat orang tu in terms of apa. Sebab dia jadi macam bila dia cakap tu aku terfikir macam banyak benda juga macam kau bagi partner kau kau bagi orang pinjam partner kau pergi mall ke apa kan. So bila dia cakap tu macam bercanggah. So Okay, faham. aku pun tak tahu macam mana konsep dia tu. Kalau aku ialah orang yang kau cakap yang tadi. Andai katalah kalau ada pasangan, aku lebih kepada private. Tapi aku akan tunjuk juga sometimes. Sebab aku lebih kepada aku tak suka apa yang saya menjadi tontonan umum. Yang tu. Lagi-lagi kalau sorry to say, awet-awet yang seksi. Okay, awet yang seksi. Dekat luar sana siapa lelaki dia confident, laki-laki dia confident nak post awet dia, post lah. Tapi kau bayang kalau nampak benda-benda tak patut. Aku tak tahu. Tontonan sendiri lah. Maruah awet kau patutnya. Betul, Kau tak betul. tunjuk pun benda tu. Kalau nak post pun mungkin pakai elok-elok lah. Pakai elok-elok ya, kita betul. ada lah. Sip-sipi lah. Terdedah sana sini kan. Laki, aku tahu lah otak lelaki ni macam mana. Kita lelaki tahu otak lelaki macam mana. Faham. So, perempuan yang kat luar sana, ikutlah. Aku dah beritahu awal benda ni. Tapi kalau korang mesti nak tunjuk, Kita pulang lah. okay. Ini macam mana? Oh, aku aku ingat aku dah lepas ni. Dah lepas? Kita dah boleh next soalan kan? Tak. Tak boleh. Kalau aku rasa aku macam kau kot Adam. Aku macam lebih private kot. Kadang-kadang sampai tak post langsung. Mungkin kalau post pun keluar makan, gambar makan je Gambar lah. pinggan tu kan? Tapi tak tahu post ni keluar dengan Dia siapa. main teka-teka. Sebab tak tahulah sebenarnya, tak ada benda nak hide pun. Cuma macam lebih prefer untuk private macam tu. So yang penting bagi aku hubungan aku dengan dia yang in private tu macam mana. Bukan untuk orang bercakap ke apa. Sebab kalau boleh kita tak naklah validation pun daripada orang. Itu pendapat aku lah. Tapi one thing yang aku tertarik lah. Ada satu benda yang aku pernah baca. Kenapa dia tak post pasangan dia dekat social media. As because daripada situ juga dia kena, benda ni tak semua orang percaya dan tak semua orang hadap. Senang cerita buatan orang lah. Betul. Mungkin nak orang jealous tengok nak Betul. dipisahkan ke semua kan. So as for benda tu, aku bukan tak percaya dulu. Cuma dia lebih kepada macam sebab benda kita tak lalui. So bila aku sendiri kena benda tu and aku percaya benda tu, so aku ubah cara aku post. Mungkin dulu post gambar penuh semua kan, tapi sekarang kalau aku post pun mungkin gambar separuh, gambar tak complete lah. Pakai filter Betul. Pakai filter, tapi filter jarang, filter buruk tu. Muka kau dah buruk, betul Buruk tambah weh, filter lepas tu lagi buruk tu. Kualiti pun buruk Faham? Tapi betul macam orang kata penyakit ain Ya, lebih penyakit kurang. hati Dekat manusia dekat ni. baby boleh Penyakit kena, hati, dekat betul. dewasa pun sebenarnya ada juga. Kadang-kadang penyakit ain, penyakit izati, penyakit Siapa Salah. Zati? tu lain, Salah. Itu belum yang Shikin lagi. Okey, cloud dah benda ni. X ke? Benda-benda keparat ni. Parah kan Dia kru diam kru. Dia betul lah juga. Sebab yelah orang walaupun zaman moden, santet tu masih ada. Santau tu Ya Tak, doh, santai. zaman sekarang ada lagi tu orang main. Dah Kan? 2026. Sekejap, aku pernah Ada. jumpa dekat TikTok. Orang siap ada buat account tau, Bomo dekat TikTok. Bom online. Lepas tu ramai gila kot. Reply, weh nak dengar Lee Min Ho, nak dengar Ji Chang Wook. Ya, Contohlah artis Korea kan. Ada bomo Kedah tu. Wih, Padu boleh tau. belah tu. Sebab dia dekat Thailand kan.
Dia boleh cakap, oh abang dia minyak dagu, cakap. Personally betul, bagi betul. aku benda ni kan bukan bomoh je. Orang biasa macam kita pun boleh je sebenarnya Betul. buat belajar apa semua kan. Aku pernah kena and benda tu teruk lah sebenarnya. So dia buatkan aku dengan wife aku lah masa tu bergaduh. Betul. Boleh katakan bergaduh tahap yang teruk lah, teruk nak mampus lah. And tapi somehow aku pun tak tahu macam mana aku dengan wife aku boleh overcome benda tu sampai je kahwin, benda tu semua hilang. Like Tu antara ujian nak berkahwin ni memang besar kan. Betul. Orang kata darah manis punya. hilang lah benda tu Bahaya hilang. lah, bahaya. And selama beberapa bulan lah sebelum kahwin tu, benda kecil je, benda tak ada apa-apa isu pun kau boleh gaduh. And gaduh teruk nak mampus lah. Sebab kau orang hantar benda-benda macam tu lah. Dia daripada Orang kecil, lepas tu dia babit isu-isu lain, tarik masuk awak ni ungkit sana sini. Dia triggered lah, Ungkit triggered sana sini. kita Dia jadi bergaduh. triggered, masing-masing triggered. Masing-masing nak Masing-masing menang. baran, masing-masing Lepas tu panas lah. panas Ish, betul benda tu. Benda tu teruk lah. And Parah. the start daripada situ baru aku percaya lah, like mungkin satu ujian sebelum kau kahwin kan, and buatan orang tu is real lah. Betul. Banyak yang cerai tanpa sedar ni macam tu kak. Sebab Ada yang sampai gila, ada kena sampai hantar mati. benda macam ni lah. Mati pun ada. Takut ni. Ya, Kadang one tu thing lah yang tu lah. kita dah jaga kan. Sebab bermula daripada apa, sekeping gambar. Hmm. Bila kau post gambar tu penuh, cukup sifat kau dalam gambar tu, Jadi lah. orang boleh guna benda tu. Bahaya kata itulah bahaya. korang yang post-post awet korang, acah-acah korang bahagia. Ada masa korang kena hujan, tahulah salah dari mana. Post tak salah, tapi mungkin Kurang-kurang ada orang lah. yang kurang senang lah. Kurang senang mungkin tengok korang bahagia kan. Pergi, katakanlah pergi Paris. Seronok tengok kat Paris kan. Depan menara tinggi tu. Dia ambil gambar kau, dia santet. Best. Ada. Takut tu. Ouch. Kena dah. Nampak husband kau muka berlubang-lubang. Betul. Itu betul benda ni? Tapi Aku betul, tak tahu. betul. Dia sembang seram Risau. Bukanlah, dia lebih pada kita bagi awareness lah. Warning guys. Sebab tak semua orang percaya benda Ya. ni. Berhati-hati dalam posting lah orang Takkan kata. nak kena dulu baru nak ni. Betul. Dia hati-hati lah. Nak pun tak salah tapi kurang-kurangkan lah. Sikit. Bagi kita tahu bila penyakit hati tu datang. Kadang aku yang cakap macam ni pun, bila aku tengok post kawan aku, tahu setan tu bisik bila masa. Tak buat ni. Start makan daun pisang. Buat nasi lemak. Mampus. Okay, untuk last question lah sebelum kita wrap up all of this subtopik yang kita dah borak. Perlu ke kau kongsi Instagram, kongsi TikTok, kongsi Threads, punya account, Share Facebook. account lah. Sampai bagi screenshot je WhatsApp awak, saya nak tengok awak chat apa hari ni. Faham tak? Allah teruk je. And then kalau macam share live 360. Ini pun antara benda-benda yang banyak timbul isu pergaduhan sebenarnya. Betul? Yang aku belajar is you shouldn't ask benda yang kalau kau tahu jawapan dia kau akan sakit hati. Kau tak tanya, kau buat pekak Ish. Mungkin lelaki macam tu lah. lelaki macam tu. Kalau Perempuan rasa tak dia betul start overthinking, kacau. Ya ke perempuan je kau overthinking? Lelaki ada overthinking enggak, tapi ada. jangan susah sikit kontrol ni Dia kot. macam ni lah, lelaki ni dia drive by logic. Perempuan dia drive by emotion. So dia ada dua pemikiran yang berbeza. So untuk macam soalan kau tadi kan, share social media semua, dia depends on orang lah. Macam aku personally aku tak kisah pun. Wife aku pun ada aku punya account semua kan. Kalau kau tak buat salah, apa kau nak takut? Betul? So biar je lah. Tapi okay. Time dah kahwin aku rasa aku okay. Bagi aku benda ni valid kalau kau dah kahwin. Betul. Valid untuk orang yang dah kahwin lah. Tapi kalau tak kahwin lagi, Betul. ya. Sebenarnya bukan apa. Bukan nak cakap bila kau tak nak share tu, contoh dalam relationship kan, sebelum kahwin kan. Kau tak nak share maksudnya kau ada buat salah. Bukanlah, sebab bagi aku kadang-kadang ada benda privacy yang kita nak jaga juga. Dia salah kalau kau yang buat benda tu jadi salah, maksudnya kau buat salah lah kat dia kan. Kau tak jaga trust dia. Memanglah dia takkan percaya kau, and then dia lagi makin control kau. So that's why dia nak minta semua kau punya login access. Lepas tu macam sekarang location kan, iPhone ke ataupun 360. Bagi aku benda tu takkan ada masalah kalau kau jaga trust
Partner kau. dalam betul. Mungkin kalau kata macam kau cakap ya, app apa 360. Live Oh, 360. yang location tu kan. Betul. Kalau untuk orang yang belum berkahwin, aku tak sure lah apa ini orang. Tapi kalau untuk orang yang dah berkahwin, bagi aku benda tu agak penting lah. Sebab apa? Mungkin lah kalau kau ada wife kau housewife ke apa ke, ataupun wife kau bekerja kan, at least kalau kau ada location dia, apa-apa jadi kat dia ada accident ke apa ke, kau boleh tahu. Kadang app tu kan dia tunjuk kan, kalau kau accident, this person betul. got into Tengah accident dia lah. sebab dia track minit speed, lah. tiba-tiba diam dia speed tu. tiba-tiba diam kan. Something happen lah. Benda tu Sama kan, penting benda lah. tu penting lah. At least kau boleh tengok kau punya partner tiba-tiba apa-apa jadi, apa kita pun tak tahu kan. Ya. So, macam tu lah. Sebab tapi pada aku kalau kau tengah in relay, kalau nak live 360 tu pada aku like lagi lah. Okey lah kalau kau nak tahu partner kau kat mana, boleh ataupun je, wife, okey. husband kau kat mana, family members kat mana, tu okey. Kat mana tu is okey. Tapi kalau sampai IG tu kalau kau trust lah. Okey je sebenarnya, dia tak jadi masalah. Kalau kau nak share IG ni ke apa, tapi kau jangan tanya soalan yang mengarut-ngarut. Nah, dia Faham tak? bila Kau dapat access IG. Betul. Ni Kau nak tengok chat, ni siapa. Chat. Dia sampai check follower. kadang-kadang benda tu dah lama okey. Kita punya ex lah apa kan. Benda tu dah pass dah pun. Tapi bila dia tengok balik kan contoh message nama kita dengan ex kan. Dia jadi okey, dah jadi satu pergaduhan. Ya. Tu yang tak bagus tu. Bila kita share, lepas tu dia pun boleh lah create satu pergaduhan tu. Padahal kita tak boleh nak change the past. Ya, Okey? betul. Tapi Kita bagi boleh aku change benda dia tu je. subjektif lah sebenarnya. Ada setengah orang okey, ada setengah orang tak betul. okey. Depends on orang tu lah. Macam aku bagi sebab apa, kalau apa-apa jadi kat aku dah cakap dah kat dia. Kalau apa-apa jadi kat aku nak semua social media aku Delete, dia aktif. padam. Dia aktif. Faham. So itu aku punya tujuan lah. So that's why aku tak kisah apa, aku share dekat wife aku punya social media punya password lah, phone password lah semua. Even Apple ID punya password pun aku bagi. Password kat bank aku pun aku bagi. Password apa je dia tak tahu, semua dia tahu. Baru tahu lah. Bagus lah. Ya, tapi sebab dah kahwin, Dah kahwin, lain lah kan. logik lah. So, So, kalau buat kau apa dah kau nak kahwin pun berahsia logik. kan? Betul. Kau rahsia pun lama-lama akan terbongkar juga. So better transparent lah dengan each other. Transparent. Betul? Dia pada aku kalau mostly yang tak nak share ni sebab dia ada hide something. Betul. Tapi tu pun betul juga. Macam aku cakap tadi lah, kalau kau tak salah buat apa kau nak takut. Takut lah. So ni aja. Tapi ada satu certain times yang benda tu dia tak salah. Tapi maybe partner kau tak suka. Contohlah macam okay, dalam grup lelaki, grup WhatsApp lelaki, dalam chat mengarut, stiker mengarut. Tapi dia tak serius pun. Man jokes around. Okay, tapi maybe perempuan tak boleh terima. Okay, aku ada kawan aku which is kawan aku dia dah kahwin, lelaki, and dia ada another kawan but a bit lembut. Wife member A ni, dia tak bagi tau member A ni lepak dengan si lembut ni. Padahal diorang main badminton sama, lelaki tu okey je. Bergurau. Which mean dia tak into like gay ke apa ke. Dia tak into like gay pun, tapi sampai wife dia halang. Wife dia kongkong sebab dia takut. Padahal benda tu okey. Tak bagus pada aku sebab silaturahim tu akan renggang. Ya, selalu melibatkan kawan-kawan ni lah. Bagi Kadang aku kita lah kan, apa pun. kalau untuk problem yang macam ni kan, okay, katakan A, B, wife A tak suka dekat B sebab apa, B tu lembut. So the solution aku rasa kau bawa wife kau kenal kat orang ni. Kau Itulah kenal the best dia, lah. kau personality, kau lepak dengan dia dulu kan. Lepas tu tengok bagi kenal lah. At least dia kenal. Then dia decide lah apa yang dia nak buat kan. Aku rasa tu the best solution lah. Instead of kalau kau pun diam kan. Kawan kau kot kau dah kenal lama. Ada setengah orang kenal sebelum kau kahwin lagi apa semua kan. Yang dah memang daripada kecil ke apa. Tapi sebabkan dia lembut, takkan benda tu nak buang gitu je kan. At least kau bagi kenal lah. Sebab tu pun dia dah kenal sebelum dia kahwin kan. So macam no issue tu. Macam orang kata lah, kena trust each other lah. Lepas tu kenalkan. Bagi dia kenal. Betul lah. Faham kan maknanya korang yang kat luar sana tu, berdasarkan topik ni, saya harap korang dapatlah poin-poin yang patut korang faham sendiri ataupun korang boleh simpulkan sendiri. Korang boleh tinggal komen. Ayu ni ada apa-apa yang nak cakap? Thank you lah sebab invite dalam Borak Geng Z ni. Saya sangat suka topik hari ni, relationship ke relationship. Macam tu kan. Sebab aku rasa lah bukan gen kita je, Gen Z je. Gen lain pun. Cuma itulah, Gen Z ni kadang mungkin lebih dramatik sikit lah. Sebab Dia kita pun lebih ada open social lah, media. lebih Betul. open. Lepas tu kita pun lebih bold lah orang kata. Bersuara semua kan. So aku just nak cakap kalau korang dah in relay dengan someone tu, jagalah hubungan tu baik-baik. Jaga perasaan partner kau. And dia pun akan jaga juga perasaan kau.
Okay. So untuk last sebelum kita tutup, masalah relationship ni bukan Gen Z je. Even daripada millennial, daripada mungkinlah sampai ke alpha, nanti alpha, beta apa semua ni kan. Masalah tu still akan ada, tapi mungkin dulu orang tak tahu, sekarang orang tahu. Sekarang orang-orang lebih open, lebih terbuka untuk bincang pasal benda ni kan. So yang mana relationship tu, jaga relationship baik-baik, semoga kekal lah sampai kahwin ke apa kan. So thank you juga kepada Borak Gen Z sebab invite saya, and tak tahu dah nak cakap apa sebenarnya. Tu. Belum. Okay, itu dia guys. Thank you guys for watching our episode yang kedua ni. Okay, feel free untuk leave your comment dekat kita punya comment section. Okay, ruangan komen kita sentiasa terbuka untuk korang viewers kita yang mana nak tinggalkan pendapat, yang mana nak bercerita, ada masalah rumah tangga ke, masalah relationship ke, korang boleh cerita. Maybe ada public viewer yang lain, maybe ada masalah sama dan dah selesai dah pun, boleh bantu korang untuk solve the problem lah. Okay, Gen Z, jangan marah, jangan koyak. Benda ni nasihat. See you on our next episode. Bye-bye, Borak Gen Z!